Kristian, 2.3 bilion penganut. Kristian adalah agama terbesar dunia dengan lebih daripada 2 bilion penganut di hampir setiap negara. Ia berasaskan ajaran Nabi Isa ataupun Jesus Christ yang dianggap sebagai anak Tuhan dan penyelamat manusia. Kitab sucinya adalah Bible atau Injil yang terbahagi kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kristian terbahagi kepada aliran utama seperti Katolik, Protestan dan Ortodoks Timur yang masing-masing mempunyai tradisi tersendiri. Ajarannya menekankan kasih sayang, pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman kepada Jesus Christ. Perayaan besar seperti Christmas dan Easter diraikan bukan sahaja oleh penganut Kristian, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya global. Dari Eropah hinggalah Amerika, dari Afrika hingga Asia, pengaruh Kristian jelas kelihatan dalam seni bina, muzik, pendidikan, malah sistem undang-undang moden pada hari ini. Islam, 2 bilion penganut. Islam adalah agama kedua terbesar di dunia, diasaskan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masihi di Mekah. Kitab sucinya adalah Al-Quran yang dianggap wahyu terakhir dari Allah. Muslim percaya kepada konsep Tauhid atau keesaan Tuhan serta mengikuti ajaran melalui rukun Islam, iaitu mengucap syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji bagi yang mampu. Islam terbahagi kepada dua mazhab besar iaitu Sunni dan Syiah, namun kedua-duanya berkongsi asas yang sama. Selain ibadah, Islam juga membentuk sistem sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Islam kini bukan sahaja berpusat di Timur Tengah, malah menjadi agama terbesar di Asia Tenggara termasuk di Malaysia dan Indonesia. Perayaan seperti Aidilfitri dan Aidiladha diraikan meriah di seluruh dunia. Hindu, 1.2 bilion penganut. Hindu adalah agama tertua yang masih diamalkan hingga kini, berasal dari lembah Indus lebih kurang 4,000 tahun yang lepas. Tidak seperti agama lain, Hindu tidak mempunyai pengasas tunggal. Ia berkembang daripada pelbagai kepercayaan dan tradisi India. Kitab sucinya merangkumi Veda, Upanishad dan Bhagavad Gita yang syarat dengan ajaran tentang kehidupan, moral dan kerohanian. Hindu menekankan konsep Dharma iaitu tugas hidup, karma, tindakan yang menentukan nasib serta moksha, pembebasan roh dari kitaran kelahiran semula. Agama ini mempunyai ribuan dewa dengan 3 yang utama iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Perayaan seperti Deepawali, pesta cahaya yang melambangkan kemenangan kebaikan ke atas kejahatan diraikan di seluruh dunia. Hindu bukan sekadar agama tetapi juga menjadi akar budaya, seni, tarian, muzik dan falsafah India yang memberi pengaruh besar kepada dunia. Buddha, 520 juta penganut. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama ataupun Buddha pada abad ke-5 di India. Beliau adalah seorang putera yang meninggalkan kehidupan mewah untuk mencari pencerahan. Selepas bertahun-tahun bermeditasi, beliau mencapai nirvana iaitu pembebasan daripada penderitaan. Ajarannya berpusat pada 4 kebenaran mulia dan jalan 8 lapis, panduan hidup untuk mencapai kebijaksanaan, disiplin dan belas kasihan. Kitab sucinya adalah Tripitaka yang merakamkan ajaran dan peraturan biara. Buddha tersebar ke seluruh Asia, melahirkan aliran besar seperti Theravada di Asia Tenggara, Mahayana di China dan Jepun serta Vajrayana di Tibet. Hari Wesak diraikan untuk memperingati kelahiran, pencerahan dan kematian Buddha. Hari ini, agama Buddha bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Asia, tetapi semakin diterima di Barat sebagai jalan kerohanian dan meditasi. Agama Sikh, 30 juta penganut. Agama Sikh lahir di Punjab, India pada abad ke-15 diasaskan oleh Guru Nanak. Ia muncul sebagai gerakan reformasi yang menolak sistem kasta Hindu dan penindasan agama pada waktu itu. Kitab sucinya ialah Guru Granth Sahib yang dianggap sebagai guru abadi oleh penganut Sikh. Ajaran Sikh menekankan keesaan Tuhan, kesamarataan manusia, kejujuran dan khidmat masyarakat. Penganut Sikh terkenal dengan simbol 5K, termasuk menyimpan rambut panjang dan memakai turban. Rumah ibadat mereka dipanggil Gurdwara, tempat semua orang tanpa mengira agama boleh datang makan secara percuma melalui amalan langgar. Simbol paling dikenali ialah Golden Temple di Amritsar, India, salah satu pusat rohani paling indah di dunia. Agama Sikh walaupun kecil dari segi jumlah tetapi sangat berpengaruh dalam budaya India dan diaspora global. Yahudi, 15 juta penganut.
Yahudi atau Judaism merupakan antara agama monoteisme tertua dipercayai bermula lebih 3,000 tahun dahulu di Timur Tengah. Kitab sucinya adalah Tanakh atau Hebrew Bible dengan hukum utama dikenali sebagai Torah. Yahudi percaya kepada Tuhan Yang Esa dan mempunyai hubungan perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim serta Nabi Musa. Ajaran Yahudi banyak memberi asas kepada agama Kristian dan Islam. Walaupun jumlah penganut hanya sekadar 15 juta, mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang sains, falsafah, ekonomi, seni dan politik dunia. Amalan Yahudi termasuk Syabat setiap Sabtu serta perayaan besar seperti Yom Kippur dan Hanukkah. Kehidupan masyarakat Yahudi syarat dengan tradisi, ritual dan nilai kekeluargaan yang kuat, menjadikannya salah satu komuniti agama paling berdaya tahan sepanjang sejarah. Bahai, 8 juta pengikut. Bahai adalah agama moden yang lahir pada abad ke-19 di Parsi, diasaskan oleh Bahá'u'lláh. Ia berasaskan idea bahawa semua agama besar, Kristian, Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain datang daripada Tuhan yang sama dan manusia sepatutnya hidup dalam kesatuan. Kitab sucinya adalah kitab Al-Aqdas. Bahai menekankan kesamarataan gender, kepentingan pendidikan, keadilan sosial dan keamanan dunia. Penganut Bahai terdapat di lebih 200 negara walaupun jumlahnya kecil. Agama ini menolak diskriminasi kaum dan agama serta percaya bahawa kemanusiaan sedang menuju ke arah perpaduan global. Hari-hari kebesaran Bahai termasuklah Ridvan yang memperingati pengisytiharan Bahá'u'lláh sebagai utusan Tuhan. Confucian. Agama Confucian berasal daripada ajaran Confucius, seorang ahli falsafah Cina pada abad ke-5. Walaupun sering dianggap falsafah, ia juga diamalkan sebagai agama kerana mempunyai ritual, kuil dan sistem nilai yang menyeluruh. Confucius menekankan etika, moral, kesetiaan kepada keluarga, hormat kepada orang tua serta keharmonian sosial. Ajarannya membentuk asas budaya Cina selama ribuan tahun, mempengaruhi pendidikan, politik, undang-undang, malah cara masyarakat Asia Timur berfikir. Walaupun penganut aktifnya berjumlah sekitar 6 juta, pengaruh Konfusianisme meluas kepada ratusan juta orang melalui tradisi keluarga dan adat istiadat. Jainisme, 4 juta pengikut. Jainisme adalah agama kuno dari India yang muncul hampir serentak dengan Buddha. Ajaran utama Jain ialah ahimsa, iaitu tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup, termasuk binatang kecil dan serangga. Kitab sucinya dikenali sebagai Agamas. Penganut Jain biasanya vegetarian yang ketat, malah ada yang menutup mulut dengan kain untuk mengelakkan daripada tertelan serangga. Terdapat juga golongan pertapa yang meninggalkan semua harta benda demi mencapai moksha. Walaupun jumlahnya kecil, Jainisme mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya India, khususnya terhadap konsep non-violence ataupun tanpa kekerasan yang kemudiannya diolah oleh tokoh seperti Mahatma Gandhi untuk tujuan kemerdekaan. Shinto, 3 hingga 4 juta penganut aktif. Shinto adalah agama tradisional Jepun berasaskan kepercayaan kepada kami, iaitu roh atau dewa alam semula jadi. Tidak seperti agama lain, Shinto tidak memiliki kitab suci yang tunggal tetapi banyak teks klasik seperti Kojiki dan Nihon Shoki yang menjadi rujukan. Kuil Shinto atau Jinja terdapat di seluruh Jepun dan masih menjadi tempat penting dalam budaya masyarakat. Perayaan Shinto termasuklah Matsuri yang meraihkan musim ataupun peristiwa yang penting. Walaupun jumlah penganut rasmi sekitar 3 hingga 4 juta, hampir setiap orang Jepun mengamalkan Shinto dalam bentuk ritual seperti melawat kuil pada Tahun Baru atau majlis perkahwinan yang tradisional. Shinto juga hidup berdampingan dengan Buddha, menjadikan Jepun unik dari segi identiti agama dan budaya.